Dia suruh lepak situ. Dia cakap tempat lepak ke tempat permainan tak ada ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sorry wasiat. Assalamualaikum Dik. Sihat? Dah makan dah? Ni mana harga dia? Saya tahu sekarang ni musim hujan, musim tak tentu. Jadi kita orang gunakan budi bicara lah. Okey, tapi bukan bermakna kata tak boleh tak ada. Jadi diorang pun berhak nak tengok harga dia berapa kan. So sekarang ni 2.28. So saya bagi 1 jam untuk abang buat. Boleh Saya ejah dah masa sejam. Ejah boh. Saya kita jangan baik. Okay bang 2 minit je. 2 minit je. Kak nanti cakap dengan Dak Soem yang harga ni kalau boleh dia tinggi, dia duduk boleh. Dia duduk. Gantung ke? Akak ni pun macam setuju dengan gantung. Adjust bagi gantung ke, tegak ke? Ni. Ya Dik. Dia memang jual per box je. Jual per box je. 6 pieces. Satu je. Minyak pakai paket ke botol? Okey baik. Oh okey. Betul besar. Betul besar tu. Besar tidak engkau punya minyak ya. Bang, dia lari. Abang kat mana bang? Harga dia bang, nak tanya harga. Harga 20 dengan 26 ni macam mana nak tengok? Dia punya nak bezakan dia. Macam mana saiz? Cuba bang oyak sikit ke hamba. Ni 26. Besar lah, macam tu 26 besar. Okey, lagi? 20. Tu air kotak dia 18 ke macam mana kak? Tu kena clear kak. Kalau saya tengok mula-mula macam air kotak RM18. Agak transfer macam gitu je. Ya faham. Faham betul. Nanti akak buatlah besar sikit kak. Ini kecil now. Bang, RM15 dapat bihun, ayam, nasi impit, kentang, telur, toge, limau, daun sup, cashew. Cashew tak dapat. Satu item je jual. Baik. 2 minit je Kak, saya minta yang ni jangan dibaringkan kak. Kita letak tegak. Boleh carilah jalan macam mana ke. Cuma jangan pakai sihir je lah. Biar dia tegak Cuma minyak atas meja siul. Ya. Daripada tadi dah 2-3 kedai dah. Minyak atas meja. Bagus lah. Biasa orang minyak dia sorok-sorok. Tak tahu kenapa dia sorok. Tapi kali ni pakai minyak botol. Lepas tu dia macam flat sikit. Tengah bersihkan. Wah, dia geram. Okey. Ini dah mantap abang. Tak duduk. Kalau tidak kan cili tu tak berkopek. Oi. Flag minyak pakai botol yang korang. Bagus. Saya tanya dia kan. Orang apa tadi bang cakap tadi? Orang Jasin. Orang Jasin. Dia cakap dia suruh lepak situ. Dia cakap tempat lepak ke tempat permainan tak ada ke? Kau benda personal kau bawa sini Benda personal kau bawa sini. Boleh lah adik. Ini peluang rezeki ni. Atas meja ada minyak masak botol. Okey. Ya. Wah? Mana? Ni. Oi, alamak. Tu awak Paslan muka serius saya takut. Paslan tu betul muka abang macam nak marah saya. Oh, belakang ni. Ni betul-betul abang tunjuk. Sekarang ni abang bagi paling bang.